Dan yang belum berkahwin disebat 100 sebatan. Kemudian dibuai negeri setahun. Lebih kurang hak tadi jugalah. Cuma di sini disebut direjam dengan batu. Tadi tidak sebut, disebut rejam saja. Rejam tu dengan apa? Rejam ni maknanya baling, pekong dengan batu. Pekong dengan batu. Tidak besar sangat. Kalau hak besar tu padas butir matilah. Kena. Tak sih aku tu. Dia kena tidak besar lah, tidak besar mana. Tetapi tidak semestilah, maknanya ada hak yang tertentu. Sebab maksudnya nak mati, memang mati. Kalau kecil sangat payah mati pula. Jadi tidak kira lah dari segi besar kecil tu, dari segi ukuran dia, saiz dia, berat dia tu, tak ada yang tetap. Dan tidak semestilah juga disebutkan di rejam itu, pekong tu dengan batu saja. Sebab itu Imam Nawawi kata at-taqyid bil hijarah lil istihbab. Sebutkan batu di sini dari segi hak molek. Sebab batulah tu yang paling mudahnya untuk mati. Kalau direjam bi ghairiha jaza, kata dia boleh kalau rejam dengan hak lain. Sebab ada sahabat rejam dengan ketika rejam tu dia pekong tulang, ada pekong tulang. Jadi tidak semesti dengan batu. Ini Imam Nawawi kata serupa dengan qaid dalam istinja tu, istinja dengan batu lah, seperti lah. Tapi bukan makna syarat batu. Dia kata sebab batu mudah dapat. Kalau ada galai yang boleh mematikan, tak apa. Sebab maksudnya nak mati. Ni berat ni hukuman zina ni, berat. Serupa dengan bab istinja juga, kata dia. Istinja dengan batu, bukan bermakna mesti dengan batu, syarat dengan batu. Tak sah kalau tidak dengan batu. Tak. Ini Imam Nawawi sebut. Mana kalau dengan benda lain pun boleh. Tetapi sebut batu tu sebab tu mudah dapat di kalangan orang Arab dulu. Dan sekarang ni kalau nak pakai batu tu tidak sesuai kita dengan jamban kita hak adalah ni. Meta penuh lah. Lagu tu lah. Punah habis jamban. Jadi ada cara lain. Waktu tak apalah, tu bab istinja. Gitulah. Lepas tu kita tengok nampak gayanya hak hadis, hak bab yang kedua, hak ni mengikut pembahagian hak ni Takmilah Fathul Mulhim pun kita tak ada nak baca malam ni. Jadi kita tengok hak saninya. Tengok hak sani perincian yang dibuat oleh Maulana Taqi Uthmani dalam Takmilah Fathul Mulhim atas hak sani. Cuma hak sani Imam Nawawi sebut. Hak sani bukan nak kira pada dah, tapi dia sebut lebih jelas lagi sebab dia orang kemudian. Dia dengan maksud pun nak suruh jelas lagi. Apa dia kata. Ni. Dia kata berhubung dengan Imam Nawawi sebut dah tadi, cuma dia tidak sebut detail. Berhubung dengan hukuman terhadap orang yang berzina ni, yang belum berkahwin dan yang sudah berkahwin ni, ada 3 mazhab. Ada 3 mazhab. Yang pertama, hukuman terhadap penzina yang belum berkahwin, iaitu 2 perkara. Kedua-duanya sekali disebat dan dibuang negeri secara mutlak. Secara mutlak tu tak kira lah lagu mana-mana, belaki ke perempuan ke lagu mana, tak kira. Ini pendapat Syafi'i, Ahmad, Ishaq. Ini dia sebut lebih ramai lah. Tadi Imam Nawawi sebut gitu-gitu je, dia sebut lebih ramai. Kalau kita nak tahu ulama-ulama siapa yang berpendapat begitu, Abi Thawr, Ibnu Abi Layla, Sufyan Ats-Tsauri, Atha, Tawus rahimahumullahu ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi sebut dah juga tadi. Dia kata lelaki saja yang dibuang negeri. Perempuan perlu kepada penjagaan, kata dia. Tak boleh kalau buang negeri ni, kau jadi terdedah kepada banyak bahaya. Ini pendapat Malik dan Auza'i. Tadi Imam Nawawi pun ada sebut. Yang ketiga, buang negeri ni, ini untuk orang yang belum berkahwin saja. Buang negeri ni hukumannya bukan sebagai suatu had, bukan had.
Hak had sebenarnya ialah sebab 100 sebab tan. Jadi buah negeri ni bukan sebagai had. Hak sebelum tadi dia kira sebagai had, termasuk dalam had. Hak ni yang ketiga dia kata bukan sebagai had. Ini hanya sebagai takzir, yakni hukuman tambahan yang boleh diberikan oleh pemerintah jika dipikirkan perlu. Diberi pilihan kepada pemerintah. Jika dia nampak ada masalah, ada kebaikannya, kalau buah negeri, iyalah, wa illa fala. Kalau tidak, taklah. Jadi buah negeri ni bukan sesuatu yang mesti. Kalau had tak boleh dipindah-pindah, mesti kena buat ke mana-mana. Ini pendapat Abi Hanifah dan Muhammad, anak murid dia. Ini ringkasan yang dia ambil daripada kitab Mughni Ibnu Qudamah, kitab besar dalam fiqh mazhab Imam Ahmad. Tapi dalam kitab tu dia sebut macam-macam mazhab lah, walaupun asas dianya mazhab Ahmad, tapi dia sebut macam-macam juga. Jadi hak ni dalam banyak-banyak ni, hak moleknya hak Hanafi juga. Dalam bab hudud ni banyak Hanafi kemah. Itulah pada pengamatan anak. Misalnya sini dia kata, dalil orang-orang Hanafi, ya dia kata lelaki ke perempuan ke, hak buah negeri setahun itu bukan sebagai had, hanya sebagai takzir. Ini terpulang kepada pemerintah. Hak hadnya sebab 100 sebatan itu. Mana dalil? Kalau kita tengok dalil hak tadi, Imam Nawawi sudah kata dah kan, ramai hak kata sudah mansuh hak tu. Hak buah negeri setahun tu sudah mansuh. Tapi ada yang kata tidak. Tak apalah. Hak dalil, hak kata sebab saja tu, tak ada buah negeri mana. Nombor 1. Ini kelebihan ana kenal sangat. Kaedah ni, usul ni yang dipakai dalam mazhab Hanafi ni, sama-sama dia Quran dulu. Tengok Quran. Quran katakan. Nombor 1 Quran dulu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Dalam ni tak ada sebut buah negeri setahun, hanya 100 sebatan. Ni Quran paling kemah ni. Tengok Quran, tak ada sebut lebih daripada 100 sebatan tu buah negeri. Tak ada. Ini kalau iya pun, kalau kita nak terima hadis ahad. Hadis ahad tidak boleh dia tidak boleh membatalkan ayat Quran. Tak boleh, tak padan. Nak kata mansuh ayat tu, tak boleh. Ataupun nak taksiskan ayat itu mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, tak boleh. Walaupun ulama-ulama lain kata hadis ahad boleh mentaksiskan ayat Quran, tapi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi kata tak boleh. Sekurang-kurangnya hadis ni baru boleh mentaksiskan, bukan mansuh. Mansuh tu tak boleh ke mana-mana pun. Dia kata paling boleh mentaksiskan hadis itu hadis mutawatir, sekurang-kurangnya masyhur, bukan hadis ahad. Ini hadis ahad, apa lagi dipertikaikan. Al-Fatu Syaukani bantah. Syaukani dalam Nailul Autar, dia bantah bahawa hadis hak buah negeri ni dia kata lebih pada masyhur ni, kata dia. Berapa orang-orang Hanafi tak sepakat? Bukan ahad ni, naik tinggi lagi daripada ahad itu. Dia kata hak di sisi Hanafi, hak nak syarat masyhur tu lebih lagi pada tu, kata dia. Fima warada minas sunnah zaidan 'alal Quran. Orang-orang mazhab Hanafi jawab. Dia jawab. Yang pertama, hadis taghrib ini hak Syaukani kata masyhur itu diriwayatkan oleh 3 orang sahabat sahaja. Mereka itu Ubadah bin As-Samit, Abu Hurairah, Zaid bin Khalid. Kalau riwayat 3 orang saja, ni masih ahad lagi, tak masyhur lagi. 3 orang. Tu kita nak tahu siapa dia. Hak riwayat 3. Kalau 3 masih ahad lagi. Mana di setiap peringkat tu setara tu ahad lagi hadis tu. Apatah lagi kalau seorang, mana-mana peringkat ada seorang, lagilah. Kalau setiap peringkat tu 3 ahad lagi. Setiap generasi sampai kepada pengarang kitab hadis itu, masih ahad lagi. Yang kedua, kalau kita terima pun hadis ini masyhur lah, kita kata hadis buah negeri setahun masyhur, paling tinggi sabit daripada hadis ini ialah Nabi SAW pernah membuat negeri
ataupun dia suruh pegawai negeri